pakai warna hitam. So dekat sini siapa suka kening saya ni, komen love. Siapa suka kening teacher hari ni, komen love dekat situ. Teacher nak tengok berapa ramai yang suka. You all boleh sambil tengok live saya, sambil belajar, sambil buat, sambil tengok, sambil buat. Siapa yang tak ada boleh beli dulu. Beli dulu set combo ni. Nak beli satu-satu pun boleh, nak beli set combo pun boleh. Thank you. Gerak gerai Kak Ida. Terima kasih Sarima. Apa suka kening yang macam ni saya buat. Okey, terus nampak kening kita very natural. Tak nampak kasar muka kita. Sebab tu saya ajar buat kening yang nampak very soft. Tone down kan. Walaupun muka kita ni garam macam rimau, bila kita buat kening kita ni, dia akan jadi soft. Semua bermula pada kening dulu kakak. Tak buka suara tadi, ingat kat buka Syahsan terus. Mak dia. Okay. Nampak? Perasan tak kalau kita buat dah siap kening. Okay, kita dah buat kening, dah siap, dah cantik kening kita. Lepas tu kita keluar rumah, kita dah make up, dah siap kan. Muka kita kena panas, berpeluh-peluh, berminyak-minyak. Kening kita pun berminyak-minyak. Siapa jenis kening yang berminyak-minyak? Perasan tak? Perasan tak kening kita pun berminyak-minyak. Sama dengan muka kita juga. Perasan tak? So, macam mana kita nak buatkan kening kita jangan berminyak? Kita kena lock kening kita. Sebab kena ingat, pensel dia berasaskan minyak. So, dia akan minyak lah. Sama juga dengan foundation tu. Macam mana kita tak nak kasih dia minyak, kita kena mixkan dia dengan sekudir baru muka kita tak berminyak. Dia kontrolkan oil dekat muka kita. Sebab foundation ni base dia adalah minyak. You kena understand. Memang dia akan berminyak lah. Okay, lepas tu kita ambil loose powder yang kita letak kat bawah mata tadi, daripada awal tadi. Kita ambil, kita dab-kan dekat kening. Nampak? Dab. Nak pakai compact powder boleh, nak pakai loose powder pun boleh. So kita lock kening kita. Kening kita dah tak lari mana dah kakak. Kening kita dah tak lari mana. Dia duduk diam-diam. Kena panas ke, kena hujan ke, kena taufan ke, anti badai. Dia dah tak ke pergi mana dah. Dia duduk situ diam-diam kakak, kening kita. Nampak? Dia terus jadi matte. Sebab apa? Kita dah lock dia pakai loose powder atau compact powder. Kita ambil loose powder kat sini, kita dab. Nampak? Dia dah tak lari mana dah. Kita dab. Dia tak berminyak lagi dah kening kita kakak. Itu teknik untuk kening yang mana kakak dengan adik tak ada siapa ajar pun sebelum ni. So teacher yang ajar macam mana nak buat kening, macam mana kita nak lock kening kita supaya tidak berminyak-minyak. So kening you tak akan lari pergi mana dah. Cantik terletak dah. Sekarang you all pergi ambil set combo ni yang teacher letak kat bag tu. Pergi cepat. RM35 kat Malaysia, $35 dekat Singapura. Pergi. Lepas kita siapkan kening kita, baru kita buat eyeshadow. You all pergi cepat. Pergi ambil set combo ni. Dapat 4 item. Apa dia yang 4 item tu? Dapat pensel yang eyebrow yang ada brush, pensel yang ada eyebrow dan juga concealer. Dapat white eyeliner. White eyeliner tu kejap lagi kita pakai. Okay, kita dapat sharpener juga dalam set combo. So 4 item ni hanya RM35 kat Malaysia, $35 dekat Singapura. Pergi tekan kakak. Pergi tekan dekat bag. Pergi ambil set combo tu. Kalau tak, you all tak akan pandai kalau you all tak ada benda-benda ni. Kalau you pakai barang you ada tak cukup, tak complete. So you tak akan, kening you tak akan cantik dapat macam ni.
So senang, you kena pergi dulu dapatkan set combo ni. Thank you yang love, bagi love untuk kening teacher ni. Tengok lip gloss nak nombor berapa, bagi tahu. Yang ada kat tangan saya ni 03 punya kod. Kod 03. Tengok kod apa nak. Lip gloss kita RM15 dekat Malaysia, kat Singapura $10. Okey, setakat ni ada yang tak faham ke? Ada yang faham ke? Ada yang tak faham? Teacher ajar setakat ni. Tanya teacher, ada yang tak faham ke? Ada yang faham? Senang ke susah? Kod 01 lip gloss Ni kod 01. Ni 001. Ni 02. Ni 01. 1, 2, 3 bawah. 3. Ni 3. 1, 2, 3. Pergi beli semua. Pergi beli. Siapa nak lip gloss, pergi beli. 1, 2, 3. Ni lip gloss dia bukan lip matte dia gloss. Kita ada lip oil, lip gloss, lip matte. Ni lip gloss. Dia glossy. Okey? Okey, orang Singapura boleh beli dekat bag saya dekat Sharifah Beauty Singapura. Orang Malaysia boleh beli dekat Ifarazia. Pergi cepat, pergi cepat. Pergi tekan dekat bag sekarang. Siapa yang belum follow saya, pergi follow saya. Okey, sekarang kita nak buat apa, murid-murid? Kita dah settle dah. Kita nak buat apa? Dia macam pink-pink sikit. Ni 1, 2, 3. 4. 5. Dia gloss dia bukan matte tau. Bila kat bibir kita dia melekit-lekit. Kalau matte kan dia kering. Ini 6. So ada beza. Lip gloss, lip matte, lip oil. Dia tak sama. Okay. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okay. Boleh ambil. Okay. Sementara teacher nak pakai eyeshadow, teacher nak pakai lip oil. Lip oil RM10. Lip oil dekat Singapura $10. Yang ini ada 6 perisa juga. Yang saya pakai sekarang ni adalah perisa grade anggur-anggur. Ni kalau bibir kita kering, kita kena pakai. Supaya bibir kita yang merekah tu, yang kering, dia akan buang semua yang kering-kering, kulit mati kat bibir kita tu. Nampak? Tengok. Dia celak. Dia terus pinkkan bibir kita. Bersihkan, bagi sihat. Nampak? Dia keluarkan segala kotoran. Lepas tu baru kita letak lagi sekali lip oil. Dia melembabkan. Sebelum kita nak pakai lip matte, sebelum kita nak pakai RM10 dia. Pergi tekan. Sebelum kita nak pakai lip gloss. Kita pakai lip oil dulu. Okay, you all boleh pilih warna-warna dia. Papa letak yang ni. Kita ada baru punya. Sebelum kita nak pakai eyeshadow, kita ada baru punya brush. Ini RM20 juga kita jual. Lepas dah letak dah bag yang purple ni.